Pi. Jika anda perlu membuka aplikasi lain semasa mengajar tanpa meninggalkan kanvas anda akan menyukai alat tobor Windows. Ia membantu anda berbilang tugas dengan lancar sambil masih memberi anda akses kepada alatan My View Board utama. Pertama, lihat pada bar alat utama. Anda akan menemui ikon tobor Windows. Ia kelihatan seperti butang mula Windows dengan 4 petak kecil. Teruskan dan klik ikon itu. Kanvas anda akan meminimumkan perlahan-lahan dan bar alat terapung tipis akan muncul di sebelah kanan desktop anda. Semasa bar alat terapung aktif, anda boleh bergerak dengan bebas di sekeliling desktop anda. Ini memudahkan untuk memodelkan aliran kerja sebenar atau mengakses bahan rujukan dengan cepat. Di bahagian atas, terdapat mod kanvas. Klik ini pada bila-bila masa untuk kembali ke papan putih anda. Pilih pen untuk mula menukis dengan bebas merentasi skrin. Klik mana-mana sahaja pada skrin dan mula menukis. Ini berfungsi melalui penyemak imbas PDF, video atau apa sahaja yang anda buka. Untuk lebih kawaran, klik 2 kali pada warna. Ini membuka pilihan untuk ketebalan, kelegapan, warna dan gaya hujung. Beralih kepada penyerlah untuk menekankan tanpa terlalu kuat. Hebat untuk sumber berat teks atau nota langsung. Ingin membimbing perhatian tanpa menandakan skrin. Pilih pen laser. Ia sesuai untuk penerangan langsung. Ketik pemadam untuk membersihkan pukulan individu tanpa menetapkan semula segala-galanya atau klik padam semua. Yang ini memosongkan semua yang ditambahkan dengan sebaran alat anotasi. Melakukan kesilapan. Gunakan buat asal untuk berunduh atau buat semudah untuk membawa sesuatu kemari. Apabila anda selesai, ketik ikon ke-10 di bahagian bawah untuk menutup bar alat yang dikembangkan dan kembali ke alat lalai. Mari berjalan melalui menangkap sesuatu. Ketik ikon tangkapan skrin. Pilih untuk menangkap kawasan segi 4 tepat daripada pilihan yang muncul. Pilih wilayah yang ingin anda tangkap. Sebaik sahaja tangkapan skrin diambil, anda akan dibawa semula ke kanvas anda secara automatik. Tangkapan skrin muncul pada halaman semasa, bukan pada halaman baharu. Klik tangkapan skrin untuk mengubah saiz atau mengubah suai dengan alat penghias yang tersedia. Untuk meletakkan semula bar alat, klik pemegang dan seret ke tempat lain pada skrin anda. Seret bar alat ke kiri atau kanan jauh. Ia akan runtuh kepada versi yang lebih langsing secara automatik. Apabila bar alat runtuh, klik ikon anak panah untuk membukanya semula. Ini memulihkan bar alat terapung penuh sedia untuk alat anda yang seterusnya. Dan skim cara menggunakan Windows Totally dalam My View Board. Ini ialah cara yang fleksibel untuk bertukar antara APL sambil menekalkan alat anda rapat. Cubalah pada kali seterusnya anda perlu merujuk kandungan luar, menyemak kerja pelajar atau bekerja merentas berbilang program. Untuk lebih banyak panduan, lihat video seterusnya dalam siri ini.